Kemalangan maut akibat terlanggar lembu dan kerbau menjadi antara isu yang dibangkitkan pengundi pada pilihan raya kecil Dun Air Kuning. Jelas mereka tindakan yang berkeliaran tanpa tuan dekat kampung baru Air Kuning di Tapah meragut banyak nyawa penduduk, terutama penunggang motosikal. Ikuti laporan Kumaran Raja Mani. Lebih malang tiada individu yang tampil mengaku pemilik haiwan itu selepas sesuatu kemalangan berlaku. Aduan kepada pihak berkuasa hanya mampu menyelesaikan masalah itu untuk tempoh yang singkat. Kalau dikirakan dah berbanyak kali. Tak terkira-kira dengan jari dah. Kalau setakat kereta aja mungkin ada insurans, tapi kalau dah membabitkan nyawa tu macam mana? Tapi kami pun tak tahu macam mana nak mengatasinya masyarakat ni. Keadaan jalan yang gelap di beberapa lokasi turut menyumbang kepada peningkatan kemalangan maut. Kawasan gelap tu lah biasanya ada kerbau, lembu. Dia suka melintahnya tu. Yang kawasan lampu-lampu ni jarang nak melintas. Kawasan gelap kat depan tu kalau perasan. Masalah yang dibawa kepada pengetahuan TV3 sebenarnya mempunyai asas kerana sebaik saja mendapat aduan itu kami membuat tinjauan dan mendapati betul terdapat kawanan kerbau yang sebenarnya berada di tepi jalan ini pada waktu siang hari. Sekaligus memberikan rasional kepada kerisauan yang dizahirkan oleh penduduk sebentar tadi tentang kemungkinan kemalangan yang lazimnya berlaku pada waktu malam. Masalah ini difahamkan sudah ada dalam pengetahuan bekas Adun Air Kuning Allahyarham Isham Syahrudin. Perkara ini telah pun dirancangkan semasa Allahyarham Tuan Isham dia berhormat yang dahulu, dan kita jika diberi mandat lah kita akan meneruskan usaha bagi mengatasi masalah inilah. Laporan Kumaran Raja Mani, TV3.